Ini adalah mini quadripod TNW T26 yang sempoi. Ada dua warna, warna putih ataupun warna hitam. Mana-mana yang ada stok, terus check out kalau korang berminat. Okey, mini quadripod ni boleh jadi sebagai tripod, boleh jadi sebagai selfie stick, boleh juga jadi sebagai stand holder, boleh juga jadi sebagai grip holder. Dekat bahagian phone grip dia, kita boleh buka macam ni. Kalau korang perasan, di sini ada satu, dua cold shoe. Jadi korang boleh mountkan korang punya lampu ataupun mikrofon. So, phone korang, tak kisahlah korang pakai iOS ke, Android ke, boleh je masukkan macam ni. Dan jadikan sebagai grip holder untuk korang pegang dengan sangat selesa bila korang tengah record video. Tak kisahlah nak melintang macam ni ataupun nak menegak begini. Nak jadikan sebagai selfie stick, sangat-sangat mudah. Adjust macam ni, pusingkan sahaja. Buka kunci dekat leher ni. Kemudian korang boleh adjust angle and then kuncikan semula. Bila dia jumpa angle yang tepat, tarik stick dia dan dia boleh memanjang sehingga lebih kurang 13 cm. Jadikan sebagai selfie stick, nak tengok gambar ataupun record video, selfie ke, wifi ke, tak ada masalah punya. Untuk nak jadikan sebagai stand holder pula, buka je kaki kat bawah ni, tekan button tengah-tengah. Bila kaki dia terbuka, akan keluar 4 kaki yang sangat mantap macam ni. So, ground clearance dia pun agak rendah. Jadi, kalau korang letak dekat atas meja ke, atas lantai ke, dia agak kukuh juga, susah nak jatuh. Dia punya angle boleh menegak macam ni ataupun melintang begini. Dekat sini ada satu remote shutter tau. So, boleh connectkan dengan Bluetooth, boleh biar kat sini, boleh bawa keluar sejauh 10 meter ataupun letakkan dekat kaki dia. Jadi, kalau kita nak ambil gambar ataupun record video, gunakan je remote shutter ni yang mana kita boleh lekatkan kat kaki dia. Sangat mudah. So guys, putih ataupun hitam, mana yang you all suka, tekan link sekarang dan terus check out satu mini quadripod TNW T26 yang sangat mantap ni.